Uish, ni kereta kerajaan ni. Boleh buat claim ke Abang cuba. Ha? Ni kereta kerajaan kan? Halah, ni kereta government. Boleh buat claim ke? Ish, apa tak boleh pula? Mestilah boleh buat claim. Hari tu, Abang Jubah share kenderaan kerajaan melanggar kenderaan awam. Tapi video kali ni, kenderaan awam pula yang melanggar kenderaan kerajaan. Persoalan dia, boleh ke kita buat claim? Jawapan dia, boleh. Tuntutan tersebut mestilah third party claim sahaja. Abang Jubah akan lantik seorang peguam bagi menuntut pampasan pembaikan kereta ni ke atas insurans yang melanggar dia. Mana yang kata tak boleh tu sebenarnya boleh je bila kita nak menuntut pampasan bagi pihak kerajaan Malaysia. Asalkan semua dokumen tuntutan lengkap. Macam biasa, yang tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat cash repair ataupun claim insurans, boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Like, follow, comment, share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.